Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 2 bulan lepas, Yayasan Amal Pulau Pinang telah membuka kutipan sumbangan untuk pembelian bot dan juga enjin untuk tujuan bencana. Hari ini tuan-tuan, bot tu dah ada di belakang saya. Dan hari ini sudah 5 mangsa yang kami selamatkan menggunakan infak sumbangan bot yang tuan-tuan berikan kepada Yayasan Amal Pulau Pinang. Alhamdulillah, inilah hasil usaha yang kita mampu buat bagi menunaikan hasrat tuan-puan untuk dilaksanakan kebajikan menggunakan aset yang tuan-tuan sumbangkan. Jadi insya-Allah teruskan sumbangan kepada semua penyumbang kepada Yayasan Amal Pulau Pinang. Insya-Allah kami akan terus salurkan bantuan anda semua kepada mangsa-mangsa bencana di Perlis khususnya. Jadi insya-Allah dalam masa yang sama-sama kita panjatkan doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan saudara kita di bumi Perlis ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketabahan kepada mereka menghadapi musibah yang besar ini. InsyaAllah teruskan menyumbang Yayasan Amal Malaysia Cawangan Pulau Pinang.